Lagipun nanti kita akan jadi suami isteri. Wonder. Saya nak tanya dari sudut undang-undang. Dulu saya tunang dengan tunang saya ni lah selama 2 tahun. So kita orang dah booking semua dewan. Sepanjang pertunangan tu semua saya bayar. Dewan, catering, fotografer. Dia ni perempuan. Okay. Semua guna duit saya dulu sebab dia kata dia tengah susah. Lagipun nanti kita akan jadi suami isteri. Lepas tu 3 bulan sebelum kahwin, tiba-tiba dia nak putus dengan saya. Semua deposit dah dibayar. Saya cuba untuk call catering apa semua tapi tak boleh dapat refund. And yang lagi pedih, semua catering dan nama deposit tu letak atas nama lelaki. Aduh, kenapa? Tapi dia yang bayar. Why? Sebab nanti kan akan jadi suami isteri. Sebenarnya suami kena tanggung. So jumlah kerugian hampir RM30,000. Untuk tunang saja. Untuk tunang. Lepas tu lelaki tu nak putus. 2 bulan berlalu, tarikh perkahwinan kami yang sepatutnya happen telah tiba. And dia tengok dekat dewan tu punya posting Instagram yang lelaki tu dah kahwin dekat dewan yang sama tapi dengan perempuan lain. I see. So dia guna duit deposit tunang dia tu untuk kahwin dengan bakal isteri yang baru. Macam dah move on macam tu je lah. Macam after 2 months kita kahwin Okay, kejap. Dan kepala saya kan, bayangkan RM30,000 tu boleh beli berapa banyak gelang emas. Banyak kan? Kejap, saya banyak lah. Tak, lepas tu apa jadi? Apa so, yang nak tanya? Dia nak tanya dari sudut undang-undang apa yang I boleh buat. Sebab I tak puas hati lah sepanjang 2 tahun sia-sia macam tu je. Duit I dah banyak keluar. And sepanjang relationship kita orang pun I yang banyak hulur duit I dulu. Sebab dia kata nanti duit projek masuk. Projek apa? Tak tahu, dia kontraktor lah kot. Banyak lah kau kontraktor. Girlfriend yang tanggung. So macam mana Puan? Okay, kesian adik ni. Apa nama dia? Kita bagi nama dia Alia lah. Alia. Dengan lelaki tu Zack. Nama lelaki trash ke apa? Okay. So macam mana? Situasi Alia ni sebenarnya ada beberapa kali jugalah Firma ni dapat kes macam ni. Dan saya jujur je, isu pertama dia nak minta balik duit. So kalau pasal bab-bab majlis bertunang ni, you hanya boleh bawa kes kat mahkamah syariah untuk ganti rugi pampasan yang dah dikeluarkan lah. So bukan ganti rugi, you dapat balik, you minta balik apa yang you spend tu. So benda ni memang bawa ke mahkamah rendah syariah yang terdekat dekat kawasan Mustatin masing-masing lah. Tapi ramai orang tanya juga saya, habis tu Poliana macam mana kalau kad majlis kahwin dah diedarkan? Lepas tu saya malu, especially macam Zack ni pergi kahwin dengan perempuan lain pula. Maksudnya dia dah couple dengan perempuan lain sewaktu dia tunang. Sekejap, lelaki ni memang tak bermaruah memang tak ada maruah. Memang tak ada maruah punya orang. You know, in a hindsight, bagus je tak kahwin dengan lelaki macam ni. Ya, tapi the fact that lelaki tu cakap lah nanti kita akan jadi suami isteri, so you bayar dulu. Okay, so lesson pertama, jangan tanggung boyfriend. Tak kisahlah apa jadi pun. Ni macam, actually kan benda ni, kalau saya cakap, orang kata, Poliana ni feminis lah, liberal lah, apa benda feminis kan. Apa benda dah kahwin. Tak, yang pasal perempuan jangan tanggung lelaki. Tak kisahlah sebelum kahwin ke ataupun waktu perkahwinan, memang you cannot. Because you are going against fitrah tau. Fitrah sebenarnya perempuan tak ada cara lain dah. Memang perempuan je yang boleh mengandung dan lahirkan anak. Kalau boleh delegate kat lelaki, pupus agaknya spesies manusia ni. Sebab lelaki memang tak, saya tak rasa boleh go through kesakitan bersalin tu. Sebab wanita memang dicipta untuk melahirkan anak. Lelaki untuk provide duit. So bila you jadi the provider, dalam masa yang sama lahirkan anak. So role apa sebenarnya yang cuba nak ketengahkan lelaki tu ni? princess lah. Lelaki jadi princess ni memang masalah utama. Sebab tengok, awak princesskan dia, last dia ambil orang lain jadi princess dia. Macam mana? Jimat pula tu, jimat RM30,000 lah. Bawa je lah kes kat mahkamah syariah. Tapi memang so berapa lama pun kalau bawa ke mahkamah syariah? Mahkamah syariah memang lambat sikit. So berusahalah sampai berjaya.
dia tak kisah sebenarnya lambat. Janji keadilan tu, justice is served. Takkanlah tak nak filekan just because tahu mahkamah syariah lambat sikit prosedur dia. Dia lambat sebab apa tahu? Kes kat mahkamah syariah terlampau banyak. Tapi kadang-kadang orang give up bila tunggu lama. Itulah masalahnya. Dapatkan nasihat guaman dulu. Kalau lawyer kata filekan kat mahkamah syariah, kalau nak cepat filekan kat mahkamah syariah je. Yang extra lama tu kan, kalau kes nak bawa masuk sivil, lepas tu nak kena gaduh lagi pasal sivil. Dari syariah ke sivil? Dua-dua lah, jalan serentak. Oh, okay. Sebab macam saya cakap tadi, mahkamah syariah dia tak ada bidang kuasa untuk award pasal pampasan untuk malu, trauma. Benda-benda macam tu mahkamah syariah tak ada bidang kuasa. Dan benda ni adalah perkara lazim, pengetahuan umum lah untuk segala pegawai syari'i yang beramal. So, pesanan untuk Zack dan isteri. kepada Zack dan isteri, moga bahagiakan anak cucu lah. Good luck lah. Ikut Saya isteri rasa Zack. sebenarnya isteri Zack akan tanggung juga. Dia akan same cycle juga. Mungkin for now isteri Zack tu dia ingat Zack yang spend duit untuk tunang tu. Banyak lah, RM30,000. RM30,000 untuk tunang baik beli washer dryer, dia robot vacuum. Dia sewa untuk tunang. Lepas tu Zack tu terus kahwin. Oh my god. Sebab ala-ala kan. Memang gym art. Gym art gila. Ya Allah, memang eco shop habis lah. Hai, eco hall. Aduh, hai. Apa benda macam-macam lah. Yelah, makanan dah settle. Day one dah settle. Sebab day one tu sekali dengan pelamin. Habis jemputan? Jemputan Zack jemput kawan dia lah. Kawan-kawan dia. Macam mana? Masalah. Okay, so dah kantor melalui Instagram hall tu, wedding hall tu. Sebab kan saya guna nama Zack. So wedding hall tu macam ucap thank you lah. Sebab dia orang tak cancel apa-apa lah. yelah, bukan dia kisah pun siapa bride. Takut typo je kan. Daripada Aminah jadi apa tadi? Alia kan? Alia jadi Aminah. Who cares kan? Janji majlis jalan, duit dah bayar. Untung Zack lah Indian. Yang pening ni. Macam-macam lah. Sakit otak saya.